Ada satu orang sahabat ikut pelan-pelan. Nama dia Abdul Rahman ibn Auf. Ni cerita selawat malam ni. Abdul Rahman bin Auf, dia masuk, dia tengok Nabi suruh sujud. Abdul Rahman tahu ni sujud syukur. Dia tunggu lama. Kita sujud syukur berapa minit tuan? 15 minit ada tak? Sujud syukur, Allahu Akbar, kan? Baca sikit apa semua. Lepas minit bangun bagi salam. Habis. Lepas berapa minit lama. Sehingga Abdul Rahman bin Auf pergi dekat Nabi. Dia duduk sampai tepi Nabi. Nabi sedang bersujud lama tadi. Nabi pun bila tahu kata ada orang, Nabi pun bangun daripada sujud tadi, Nabi pun bagi salam. Nabi kata, man hadha? Sebelum Nabi tengok, Nabi kata, siapa ni? Dia pun jawab, Abdul Rahman ibn Auf. Ya Rasulullah, ma sya'nuk? Ada apa wahai Abdul Rahman? Dia kata, ya Rasulullah, tadi aku ikut kamu, kamu pun sujud. Disebabkan kamu sujud terlalu lama, aku khawatir kamu diambil nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamanya Nabi sujud. Nabi pun sebut, wahai Abdul Rahman, atani Jibril. Tadi Jibril datang. Dia datang dan jumpa aku. Fabasyarani. Jibril bagi tahu satu berita gembira. Dia kata, wahai Muhammad, sesungguhnya mana-mana di kalangan umat kamu yang berselawat kepada kamu, Allah akan berselawat kepada dia. Hak ni keistimewaan besar yang kedua, selawat. Mana-mana umat kamu yang sebut Allahumma salli ala Muhammad. Pendek tak boleh malah, lepas ni tak ada alasan. Mana-mana umat kamu yang selawat kepada kamu sekali, Allah selawat kepada orang tu. Subhanallah. Satgi ada satu lagi dahsyat. Satgi satu lagi, satgi saya sebut. Dan mana-mana di kalangan umat kamu yang bersalam kepada kamu, Allahumma salli wa sallim, pun boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad pun boleh. Selawatlah hak mana pun tak apa. Mana-mana umat kamu yang salam ke atas kamu, maksudnya minta sejahtera kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan juga mensejahterakan orang yang berselawat itu. Allah sendiri. Maka Nabi pun bila dapat berita tu, kata Rasulullah, fasajadtu lillahi azza wa jalla syukra, aku pun sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebab bagi hadiah ini kepada umat aku. Kemudian Nabi sebut, ini yang saya sebut tadi ni, sesiapa sahaja yang berselawat, Allah akan mengembalikan ruh aku dan aku akan membalas selawat dan salamnya umat aku itu yang diberikan kepada aku. Tuan faham tak? Siapa sebut malam ni, la ni, ikhlas. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikhlas dan sampai. Pasal apa saya sebut ikhlas dan sampai, saya cerita sikit. Semua kebaikan yang saya dan kita buat, semua ibadat yang saya dan kita buat akan naik ke langit, sama ada dia naik sebagai amalan yang diterima oleh Allah ataupun dia hilang di tengah-tengah perjalanan kerana tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh macam ni. Tadi semua mayang maghrib. Semoga Allah Ta'ala terima solat maghrib kita. Tadi kita semua mayang maghrib. Mayang maghrib tadi pergi ke mana? Semayang maghrib tadi mata kita tak nampak. Dan semayang maghrib tadi dia jadi satu benda dan dia pun terapung naik sampai ke langit. Ada ibadat
dia naik setinggi pokoknya, kemudian dia hilang. Takat tu je bateri ikhlas dia. Hak ni saya sebut bukan saya cerita, ni saya sebut apa dia, dalil dia. Ada ibadat naik sampai langit pertama, lepas tu hilang. Ada ibadat dia naik laju dan tajam seperti kilat, tembus sampai langit 1, sampai langit 7, kemudian naik dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut ada ibadat yang dilakukan oleh 3 golongan, naik tidak melepasi 1 jengkal, kemudian hilang macam tu saja. 3 kumpulan itu ialah si isteri yang menderhakai suami. Kemudian apa lagi 2 tu? Siapa ingat? Anak kot tak silap saya. Ada 3 kumpulan tu. Dia naik sejengkal pun tak lepas, lepas tu jadi hilang. Pum. Semua ibadat yang kita buat tiap-tiap hari. Sebab tu ada doa yang Nabi ajak, ya Allah, terimalah daripada kami ibadat kami, solat kami, puasa kami, baca Quran kami. Tera Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, dua-dua rasul, habis bina Kaabah. Depa yang bina Kaabah. 2 orang rasul ni, 2 beranak ni bina Kaabah. Habis bina Kaabah, dua-dua orang ni angkat tangan, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Ya Allah, terimalah apa hak kami buat ni. Minta Allah Ta'ala terima. Tuan-tuan jangan ingat hak duk semayang kemas 40 tahun dah ni confirm Tuhan terima. Belum. Ni tu satu lagi malam ni, sementara kita masih hidup, banyak-banyakkan berdoa, ya Allah, terimalah semua amal ibadat yang aku buat sepanjang aku hidup. Daripada umur berapa kita buat semayang, daripada umur berapa sampai malam ni 45 tahun dah. Puasa, zakat, pi haji, pi umrah, semayang malam kita, baca Quran kita, sedekah kita berapa banyak. Masih ada harapan kerana saya dan kita semua masih bernafas di atas muka bumi Allah. Ya Allah, terimalah semua ibadat-ibadat lama yang kami buat. Nak bagi doa tu lagi terangkat, tuan-tuan lapik sikit, ya Allah, terimalah ibadat aku dan semua ibadat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tu dia lapik lagi kuat.